bangkitkan sesuatu isu, ia merupakan isu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan mana-mana pihak. Sebab itu, minggu lepas sebagai contoh, bila kita bangkitkan semula persoalkan rakan-rakan kita yang ada dalam kabinet, terutamanya mereka daripada UMNO, yang telah pun mengatakan mereka tidak setuju dengan URA, bil atau undang-undang RUU pembaharuan semula bandar, ada di atas meja blue bill itu, dan kita bangkitkan, dan keesokannya kabinet buat mesyuarat dan tangguh tentang bil yang diletakkan di atas meja. Alhamdulillah. Minggu lepas juga kita bangkitkan tentang isu pendidikan, dan kita bangkitkan khusus kepada agenda pertama itu kemasukan murid darjah 1 yang berumur 6 tahun. Rakan-rakan saya terutamanya Datuk Seri Radhi Jidin dan Datuk Seri Saifuddin bangkitkan dan beri fokus tentang isu kemasukan murid 6 tahun dan isu infrastruktur. Dan akhirnya pada hari Selasa, kerajaan sekali lagi telah buat. Ini yang ingin saya jelaskan. Apakah isu pendidikan ini boleh kita lakukan secara flip-flop? Bukankah selama ini rakyat telah membangkitkan isu pendidikan ini dah acap kali dah, banyak kali dah cakap pasal ini. Biarlah ianya konsisten. Takkanlah isu pendidikan ini boleh kita buat dalam masa 5-6 hari tukar satu persatu. Kita dengar, mula-mula menteri kata, ini bab ini kita mintalah ibu bapa sembahyang istikharah. Itu yang bukan Islam. Yang Islamnya apa Ustaz? Islam. Yang bukan Islamnya. Yang Islamnya istikharah, yang bukan Islamnya. Dan saya nak beritahu dalam Malaysia, ni bukan hanya orang Islam, ada yang bukan Islam. Dia fikir, betul juga. Dia pun buat semula, dia kata, no. Kita buatlah ujian diagnostik. Dan bila dia umum nak buat ujian diagnostik, kita juga bangkitkan. Kita kata, satu kohort 400 lebih ribu, 450 ribu mungkin. Jadi kalau dah nak buat tes diagnostik ini, 450 ribu, dia ambil masa berapa lama ni? Lepas tu, dia mungkin malam tu dia buat sembahyang istikharah. Besoknya dia ubah, kata, no, tak jadi diagnostik, kita buat berfasa-fasa lah. Kemudian, dia mungkin tengah hari kot dia buat berdoa entah apa. Bagi tahu dengan Perdana Menteri, tak jadilah besok pagi you masa jawab PMQT tu tolong bagi tahu bahawa diagnostik tu dibatalkan. Sekali PM pun kata, saya bersetuju dengan pendapat menteri untuk tarik balik tak ada ujian diagnostik. Apa jenis polisi dasar yang begitu besar? Orang Terengganu kata kluk-klak. Orang Putih kata flip-flop. Orang Kedah kata apa? Hormon tak balance. Orang Selangor kata apa? Orang Kelantan kata apa? Habis haru biru. Jadi orang buat ini jadi bahan tertawa, bahan ketawa saja. Ini yang saya kata ni. Janganlah macam tu. Jawa kata? Munda-mundu. Kemudian hari Selasa, baru 2 hari sudah, Perdana Menteri jawab, dalam PMQT ni, saya nak maklumkan kepada semua rakyat, dia kata kita bagi tambahan 800 juta. Masya Allah. Infrastruktur yang nak buat 450 ribu anak murid yang baru nak masuk ni, 800 juta
dia sebenarnya sekolah yang kita nak bangun. Katalah satu kelas 40. Jadi kena ada lebih kurang 10,000 lah. Kita kira untuk mudahkan kira 10,000. Kalau 10,000, satu kelas berapa? Katalah 100,000. Jadi dah sudah berapa juta? 1 bilion ringgit. 800 juta tak cukup, Perdana Menteri. Itu baru infrastruktur. Cikgu, kita nak tambahan cikgu. Saya punya perkiraan, ada yang kata 10,000, ada yang kata 18,000. Katalah kita ambil yang paling kecil 10,000. Gaji katalah 2,000 lah, average 2,000 sebulan. Kalau 10,000, berapa? 20 juta. 20 juta sebulan. Kalau 12 bulan, 240. Katalah 250 juta. Jadi mana nak cukup, Perdana Menteri? Flip-flop sekali lagi lah. Tak apa, kita bagi can. Minggu depan jawab balik, oh tak jadi 800. Kita naikkan jadi 2 bilion ringgit. Okeylah, tak apa. Yang penting yang saya nak maklumkan bahawa apa pendapat kami ini adalah nak melihat kerajaan ini sebelum nak melaungkan atau nak mengumumkan atau nak meluncurkan apa-apa polisi sekalipun, biarlah ada benar-benar duduk, bincang, kaji dan seterusnya, barulah umum. Yang itu yang kita minta. Jangan lagi buat flip-flop. Tak boleh lagi lah. Sebab kita nak masa depan kita yang lebih baik, kita nak segala polisi yang kerajaan nak buat, biarlah polisi yang boleh diterima oleh rakyat, boleh diterima pakai, boleh menjadi sesuatu yang kita sama-sama banggakan. Itu isu pertama.